Siapa nak buat rumah tak payah banyak cakap, cari Izzah dekat ahli bina. Assalamualaikum, saya Major Fitri Besara, Besara Tentera yang dikenali sebagai Tuan Hutan. Inilah rumah saya, rumah kampung, rumah sederhana yang telah dibina, berkonsepkan dan didesain oleh diri saya sendiri dan juga daripada ahli bina. Kualiti kerja ahli bina buat daripada mula dia sediakan tapak sampai dia naik ke atas. Setiap minggu progres tu diperhatikan. Jadi saya dapati bahawa memang ahli bina pegang satu standard yang tinggi dalam pembinaan. Oh, itulah bila kita tengok rumah ni mula-mula dibayang-bayangkan. Kemudian setelah dibincangkan dengan geng ahli bina ni dia fleksibel. Itu saya suka. Mereka boleh merealisasikan saya punya impian. Dan alhamdulillah, rumah ni taklah besar, sederhana, tapi cukup untuk saya dan keluarga. Saya tengok TikTok. Dan juga saya juga buat jugalah kajian. Sebelum nak melantik kontraktor ahli bina ni, saya dah jumpa 3 kontraktor lain. So ahli bina adalah sebenarnya pilihan saya nombor 4. Jadi setelah saya dah kaji daripada 4 kontraktor ni, saya dapati ahli bina dia ada banyak perkara menarik yang mereka tawarkan pada saya dan juga pada semua orang yang buat kontrak dengan ahli bina, kan. Itu yang menarik perhatian saya lah. Itu sifat tak bertanggungjawab lah. Kita nak cari kontraktor ni, kita kena pastikan yang pertama dia punya kewangan kukuh. Kewangan dia kukuh. Cakap apa-apa pasal duit. Kan? Yang kedua, kualiti kerja. Kan? Kualiti kerja mana-mana kita nak tahu, kita kena check hasil kerja yang pernah dia buat. Okay? Daripada situ kita boleh tahu bagus ke tak bagus sesuatu kontraktor. Sebab Izzah pandai cakap. Saya ni kalau korang nak buat rumah sendiri kan, rumah boleh bincang, saya cari Izzah lah. Ahli bina cari Izzah. Dia pandai bodek saya dan dia pandai bagi begitu, bagi ini semua, saya cair tak boleh. Saya buat rumah dengan ahli bina sebab dia je. Sebelum bina rumah ni, ialah kita dah ada konsep rumah tu dalam otak kita. Yalah, kita bekerja berpuluh tahun, kita kumpul duit dan kita nak rumah yang kita impikan, kan. Kita risau bahawa di hujungnya rumah tu tidak seperti yang kita harapkan. So macam letih kita kerja 30 tahun, 40 tahun, kan. Akhirnya rumah yang kita impikan tu tak tercapai. Kontraktor tak dapat nak bagi. Yang tu saya boleh risau. Nasihat saya, kena buat kajian. Jangan percaya cakap pada influencer macam saya pun, jangan. Kan? Jangan percaya cakap. Tapi tengok, buat kajian dulu. Kan? Dengar orang-orang yang kata orang track record syarikat-syarikat tu, kita tengok track record dia sebelum tu. Kan? Sebab kontraktor boleh bercakap manis, dia boleh buat itu, ini, apa semua. Tapi kita yang akan mengeluarkan duit, kita kena kaji betul-betul. Kan? Lepas tu tengok perbezaan harga. Perbezaan harga barang mentah, perbezaan harga progres kerja. Jadi kerana itulah salah satu sebab kenapa saya pilih ahli bina. Saya dah puas buat kajian, sebab tu saya pilih ahli bina. Siapa nak buat rumah tak payah banyak cakap, cari Izzah dekat ahli bina. Cari Izzah kat ahli bina. Kan? Okay? Pelik dia perempuan tapi dia boleh atur rumah ni daripada susah siap.